Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Okey, pernah tak korang terfikir secawan kopi yang kita minum setiap pagi tu kan, ada tak ia sebenarnya bagi kesan dekat tahap kolesterol kita? Ini soalan yang serius tau. Dan ramai peminat kopi tertanya-tanya pasal ni. Jom kita siasat sikit persoalan ni. Sebenarnya kan, semuanya bermula dengan satu perbualan online. Satu perbualan yang saya rasa ramai antara kita pernah nampak atau dengar. Inilah dia. Petikan daripada seorang pengguna Reddit ni lah yang jadi titik mula kita nak siasat misteri ni. Ini membuktikan yang benda ni bukan teori semata-mata, tapi memang satu kerisauan betul di kalangan kita, para peminum kopi. Jadi, bila kita cuba cari jawapan online kan, kita akan jumpa macam-macam cerita. Cerita peribadi orang, ada yang cakap kolesterol dia naik melambung, ada pula yang kata turun, pening kepala kan? Mana satu yang betul sebenarnya ni? Cuba korang bayangkan, korang masuk satu forum online, semua orang kongsi pengalaman masing-masing. Memang keliru sebab setiap orang ni macam dah jadi saintis amatir, buat eksperimen sendiri, tapi hasil dia semula lain. Tengok ni, satu contoh yang agak dramatik. Ada seorang ni kata bacaan LDL, itu kolesterol jahat, naik dekat 50 mata. Puncanya, dia tukar guna mesin coffee pot. Tapi bila dia patah balik guna penapis kertas biasa, kolesterol dia turun balik. Menarik kan? Yang ni lagi gempak. Dia minum kopi Turki 10 cawan sehari, dan LDL dia naik 100 mata. 100 tau. Itu bukan sikit-sikit punya naik tu. Tapi ada pula cerita yang terbalik. Orang ni tukar dari French press yang tak ada penapis kertas kepada kaedah pour over yang guna penapis. Hasilnya, nombor kolesterol dia jatuh hampir 30 mata. Jadi, apa cerita sebenarnya ni? Soalan besarnya sekarang, dengan macam-macam pengalaman berbeza ni, apa sebenarnya yang terjadi? Adakah ini semua kebetulannya? Ataupun ada penjelasan sains di sebalik semua cerita-cerita yang nampak bercanggah ni? Okey, untuk dapatkan jawapan yang sebenar-benarnya, kita kena tinggalkan sekejap forum kopi ni dan masuk ke dalam makmal sains. Jom kita tengok apa kata pakar dan kajian. Dan di sinilah kita jumpa watak utamanya, sebatian kimia yang dipanggil diterpena. Secara spesifiknya, satu molekul bernama cafestol. Nama ni penting. Inilah kunci yang akan buka semua rahsia ni. Dan cafestol ni bukan calang-calang tau. Ini bukan cakap-cakap kosong. Kajian sains mengesahkan cafestol ni adalah sebatian penaik kolesterol yang paling poten, paling kuat yang kita tahu ada dalam makanan kita. Ya, paling kuat. Nak tahu sekuat mana? Macam ni, cuma 10 mg cafestol je sehari. Itu lebih kurang apa yang ada dalam beberapa cawan kopi yang tak ditapis, boleh naikkan kolesterol dalam darah kita sebanyak 8 hingga 10%. Banyak tu. Okey, soalan seterusnya. Macam mana pula satu molekul yang kecil macam ni boleh bagi kesan yang begitu besar pada badan kita? Jom kita tengok macam mana ia berfungsi. Okey, dalam badan kita ni ada satu benda nama dia reseptor farnesoid X. Susah nak sebut kan? Panggil je FXR. Senang. Cuba bayangkan FXR ni macam pengurus kolesterol dalam badan kita. Tugas dia, pastikan semuanya seimbang dan terkawal. Biasanya, si pengurus FXR ni buat kerja dia dengan cemerlang. Dia kawal berapa banyak kolesterol yang badan kita hasilkan dan buang supaya semuanya sentiasa dalam keadaan yang sihat dan seimbang. Tapi, inilah di mana masalah mula timbul. Bila cafestol masuk dalam badan kita, ia pergi kacau si pengurus FXR ni. Dia melekat pada FXR tu dan terus ganggu segala arahan dan isyarat yang sepatutnya dihantar oleh pengurus kolesterol kita ni. Jadi, prosesnya mudah je sebenarnya. 1, kita minum kopi yang tak ditapis. 2, cafestol masuk dalam sistem badan. 3, ia pergi melekat dekat pengurus kolesterol kita, si FRX tu. Dan akhirnya, pengurus tu dah tak boleh buat kerja. Sistem kawalan kolesterol jadi huru-hara dan tahap kolesterol dalam darah kita pun mula naik. Sekarang kita dah faham sainsnya kan? Jom kita patah balik kepada soalan asal kita tadi. Kenapa French press, kopi Turki dan kopi tapis biasa bagi hasil yang berbeza-beza? Inilah jawapan dia. Jawapan yang paling penting.
Rupanya, isunya bukan pada jenis biji kopi tu, tapi pada cara kita bancuh kopi tu. Ya, cara bancuhan itulah yang menentukan segalanya. Senang cerita macam ni, kaedah macam French press atau kopi Turki di mana serbuk kopi tu direndam lama tanpa ada penapis kertas, yang inilah yang akan ada banyak kefestol. Tapi kalau kita guna kaedah macam drip atau pour over yang ada penapis kertas, penapis tu sebenarnya akan perangkap hampir semua kefestol ni. Jadi kopi kita lebih selamat. Jadi, apa yang kita belajar hari ini? Senang je, ada 4 benda penting. Pertama, kopi yang tak ditapis ada kefestol. Kedua, kefestol ni kacau sistem kolesterol badan kita. Ketiga, kesannya berbeza ikut cara kita bancuh. Dan yang paling penting, keempat, penyelesaiannya sangat mudah. Guna je penapis kertas biasa. Sebenarnya, tujuan perkongsian ni bukan nak kata ada kopi yang baik atau jahat. Tak. Ini semua pasal kita faham apa sebenarnya yang ada dalam cawan kopi kita. Bila kita ada ilmu, kita boleh buat pilihan yang lebih baik untuk diri kita, kan? Jadi, saya nak tinggalkan korang dengan satu soalan. Sekarang dah tahu semua ni, dah faham sains di sebalik kopi, adakah cara korang bancuh kopi akan berubah lepas ni? Fikir-fikirkanlah. Pilihan di tangan korang.